Okey, jika jelas dengan suara saya, sila komen jelas. Sila komen jelas untuk saya bantu sesi Amazing Breakfast pagi ini. Jika jelas dengan suara saya, komen jelas puan. Boleh ke? Selagi tak ada komen dalam 5 atau 8 ataupun 10, makin lama makin naik, saya tak akan mulakan sesi ni. Sesi ni akan tutup sini saja. Boleh ke? Yang baru masuk, saya ucapkan tahniah join kelas pagi ini. Boleh komen jelas kalau dengar suara saya. Baru kita boleh mula. Okey, baru 3 orang. Saya nak 5, lagi 2 je. Komen jelas. Lagi seorang. Cepat. Usahawan pagi ni jangan slow. Pagi ni walaupun kita hari Isnin kan, biasalah kan Monday blues tu. Tapi untuk usahawan tiada Monday blues tau. Okey, insya-Allah kalau kita semangat pagi ni, insya-Allah sales kita akan semangat juga masuk. Okey. Terima kasih yang dah komen. Saya ucapkan tahniah, saya doakan semoga urusan dipermudahkan semudah-mudahnya. Dan insya-Allah kita akan mulakan sesi Amazing Breakfast berkenaan dengan sales dan juga berkenaan maybe jualan, tentang cara-cara nak naikkan sales, cara nak handle rejection, cara nak elakkan customer blue tick kita kan. Dan macam mana kita nak team sales kita sentiasa hunger, lapar kan. So macam mana caranya tu, insya-Allah jawapan ataupun soalan itu boleh diberi pagi ini. Okey. So sebelum kita mulakan juga, kita merafakkan dulu juga dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Okey. So, kita mulakan soalan yang pertama. Jika ada soalan boleh komen ataupun nak buka audio pun tak ada masalah. Okey. Jom kita mulakan dengan soalan pertama. Siapa yang nak bertanya boleh komen ataupun boleh buka audio untuk kita two way communication. Okey. Ada? Ke tak ada? Ke hari ni tak ada masalah? Puan Fahisha, hari ni tak ada masalah. Selesai dah soal kita punya cabaran pagi ni. Jangan kena sentiasa cari masalah untuk kita tengok yang terbaik supaya kita tidak langgar dinding. Okey? Ada soalan berkenaan dengan sales pagi ni? Kalau tak ada, saya mungkin akan share tips-tips. Salam puan. Okey, saya Dr. Amalina dari Anwar Medicare. Saya buat launching free rawatan minggu lepas. Alhamdulillah. Target show off tu dapat capai. Saya nak bagi rawatan pada 70 je. Tapi dapat pesakit 88 orang. Alhamdulillah. Okey. Cuma isunya pesakit refuse nak dapatkan package. Dalam consult room, setuju kat kaunter hampir 10 orang cancel. Kenapa ya? Okey. Jadi kalau macam gitu kan doktor, kita ada bukan masalah dekat bahagian kita punya package. Kita punya package dah cantik dah, ni masalah convincing ni. Ataupun masalah handle rejection customer tu, pesakit tu. Boleh saya tahu siapa yang ada berada dekat kaunter tu? Bahagian apa tu? Jangan cakap bahagian ubat lah. Target saya 80%. Itulah kan, 10 hampir cancel tu. Kat kaunter admin. Okey. Admin ada tanya tak kenapa tak close? Kenapa tak closing rate tu tinggi sikit? Ada tak tanya? Dia ada bagi rejection tak? Ke ataupun dia tak ambil tahu? Ke dia kata tak ada apa-apa pun, okey je. Nak tahu juga. Dia tak ada tanya pula. Doktor, double check balik dengan tim doktor. Mungkin kita tak kenal pasti. Tapi mungkin juga kan pesakit tu dia ada partner ataupun maybe dia tak bersetuju kot lepas dah tahu harga. Ke dah tahu harga sebelum nak pergi dekat kaunter tu, doktor? Dr. Amalina, saya rasa mesti dah tahu tu, kan? Dia dah tahu harga, tiba-tiba cancel.
Alamak, ini dah tinggal nak payment je ni. Okey, maybe juga. Okey, kat sini kita boleh cari isu lah tapi kita selesaikan solusi tu dengan lebih praktikal. Okey. Kadang-kadang bila dia dah sampai kaunter, kadang orang yang pertama tu dia jangan turn off. Maksud saya, kita punya pesakit tu kita jangan ada yang tiba-tiba lah tak jadi. So nanti dia akan berjangkit tau. Dia payment method tu dia bukan masalah payment method ke apa ke, tapi mungkin masalah ada orang yang pertama kali yang dia kata, dapat yang murah sana lagi murah lah. Tu yang bahaya tu. So double check balik, sebab tu kena tanya balik dengan team. Tak boleh kita expect sekarang ni masalah pesakit dah tahu. Kita kena tanya team apa yang punca mereka cancel depan-depan. Dan mungkin juga kita boleh buat macam ni supaya dia keluar tu dia bayar, tak ada fikir apa pun. Dia kena lock. Maybe sebelum jumpa yang payment yang seterusnya tu kena lock. Sekurang-kurangnya bila dia dah lock, dia tak boleh refundable lah dia punya deposit ke ataupun lock tu. Sebab kita nak 70 pesakit je kan. Tapi alhamdulillah 88 tinggi lah. Tinggi dah tu. Memang kita buat macam tu. Oh dah buat dah. Okey. Dah lock ke doktor? Tapi patient tak nak lock. Okey. Patient tak nak lock jadi tak secure lah kan dia punya rawatan tu. Ada 34 orang je lock. Okey, 34 tu bayar ke dekat dekat depan admin tu 34 ni? So hari tu 29% je ambil application bayar. Okey, tak apa doktor. Double check balik pesakit yang cancel tu boleh follow up. Boleh follow up. Kemungkinan ada masalah Maybank dia ke. Itu tak pasti kan. Sebab tu saya tak tahu puncanya apa. Jadi saya tak boleh nak nyeselkan. Tapi apa saya boleh cakap, double check balik follow up. Dia dah suka dah tu doktor. Jangan risau doktor. Kita double check balik kenapa. Nak follow up tanya apa? Nak follow up tanyalah. Masih berminat ke untuk meneruskan kita punya package tu? Ataupun hari tu ada cabaran ke? Kenapa cancel ya? Boleh tak saya nak tahu? Ada masalah lain ke selain daripada payment ke? Mungkin juga bukan masalah payment kan? Tanya macam tu. Yang admin tu kena inform kenapa cancel. Tanya daripada dia dan minta orang lain untuk follow up, bukan admin tu. Hai, Assalamualaikum. Saya klinik, saya Farisha daripada Anwar Medicare. Hari tu puan ada buat rawatan free untuk kita punya sakit puan ni dan puan bersetuju untuk package kita. Dan tapi waktu time kat depan tu puan tak jadi tu. Ada masalah ke? Ataupun tiba-tiba berubah fikiran ke? Boleh saya tahu? Kalau dia kata biasalah kan dia ada ego dia. Tak ada, tak apa-apa. Oh ya ke? Okey puan, macam tu seat puan ni ataupun package puan ni kita bagi pada orang lain ya. Trigger sikit. Boleh ke doktor? Tapi bukan admin tu lah, kalau boleh tukar orang lah. Ataupun dia tak ingat, okey lah. Yang penting call. Call lah doktor, yang nak bayar tapi tak jadi tu dekat depan kaunter tu. Boleh ke doktor? Call lah doktor, jangan WhatsApp. Saya prefer lagi call. Boleh, baik. Okey. Jangan sedih doktor. Dia dah suka dah tu, cuma cari balik. Cari balik kita follow up. Follow up pending. Sebenarnya kalau saya tu dah kira pending payment dah tu doktor. Follow up pending kita. Okey? Sama-sama doktor. Moga mudah urusannya. InsyaAllah. Okey? Alright. So, soalan seterusnya. Kalau macam contoh soalan Dr. Amalina ni, punca-puncanya tiba-tiba kenapa tak bayar pelik kan? Dah setuju dekat consult room, tiba-tiba kau tak bayar. Tiba-tiba pesakit tak bayar. So inilah kadang-kadang puncanya kita tak follow up team kita dan kita tak tahu apa masalah sebenar depan kaunter. Okay, make sure kena double check balik dengan team. Jangan tak tanya doktor Make sure tanya lepas ni untuk mengelakkan salah satunya servis kita kan, mengelakkan after sale, repeat, semua tu penting. Sebab tu kita kena double check team kita. Tantah team kita pressure ke kan, kita tak tahu lah. Sebab tu saya cakap double check balik dengan team dan follow up klien yang tak jadi tu. Okay, dua tu yang doktor kena buat. Okay, Barus is typing. Okay, nama sama macam HR saya ni. Okay, saya tunggu soalan. InsyaAllah saya sentiasa memberi jawapan dan mungkin bantu untuk confirmation. Owner business ni perlu confirmation je. Kan? Dia bukan dia tak pandai berniaga. Tapi nak confirmation. Betul ke ni? Takut langgar dinding kan? Okey. Okey, saya tunggu ya.
Soalan pagi ni dah. Aku kalau doktor-doktor ni kan. Doktor-doktor ni kan dah mulalah aku stres kalau doktor. Okey, ada ke soalan? Saya dah check. Okey, Dr. Nabila. Okey. Coach, nak tanya kalau kita buat pemeriksaan kesihatan percuma pada 31 Ogos untuk orang awam, berbaloi tak dari segi kos, staff, public holiday, triple pay, dari sudut marketing dan branding? Coach rasa program macam ni berkesan atau ada strategi yang lebih baik? Doktor, ini adalah namanya cara gerila go to market. Go to market kita lah. Tak ada masalah pun doktor nak buat promo tu. Cuma kita kena tengok kita punya modal kan. Semua tu kena. Kejap, saya double check balik. Okey. Sebelum doktor nak buat semua tu, doktor kena tengok tau. Waktu tu keadaan pesakit ataupun kesihatan yang doktor nak buat ni dekat mana doktor? Dekat klinik je lah, betul ke? Dekat luar tu kat mana doktor? Tengok tempat doktor kan dekat Dataran Merdeka ke? Oh, Dataran Merdeka lain macam doktor, memang tinggilah kan orang kat situ. Aeon Big. Okey, maksudnya dekat mall lah. Dekat mall. Orang datang mall untuk cek barang doktor. So branding doktor kena kuat kat situ doktor. Doktor kena do something untuk inform yang kita ada rawatan cek darah percuma, kesihatan percuma. Terutamanya kan untuk orang-orang yang berusia lah ataupun orang muda. Kita target orang muda yang berduit kan. Boleh je doktor, tak ada masalah. Cuma doktor kena branding, doktor kena buat lah. Kena bagi tahu. Kena buat banting, banner semualah doktor. Sebab kita kena fikir tahu setiap apa yang kita buat, kita akan ada pro and con. Tapi apa yang saya bercakap, kalau doktor dah tahu audience doktor kat situ. Kejap doktor Okay. Kasih Coach Daus awal ni, kita ada Coach Daus tau depan saya ni untuk bantu. Okay, kalau doktor nak buat macam tu, tak ada masalah doktor, tak ada masalah pun. Tapi doktor kena buat marketing lah, marketing dan branding supaya orang nampak. Kalau tak nanti doktor yelah, tapi kan saya tanya dah doktor, kalau doktor nak buat macam tu, tim kena ni lah, kena kuat lah kan. Tim yang datang tu tim yang betul-betul macam nak cari sales lah kan. Kalau dia hanya semata-mata nak duduk dapatkan triple pay, susah lah. Kena tengok, kena bawa tim yang kuat. Okay, sama je dari mana-mana event pun. Kalau perasan Funnel Evo kita gerak buat road tour kan, kita tak akan bawa yang bukan kepakaran. Doktor kena cari orang yang memang sentiasa bila turun ground tu dia memang paling kuat lah. So doktor kena buat. No problem doktor. Untuk bahagian marketing branding, doktor boleh tanya kempen dengan Tuan Fadil nanti. Ataupun dapat set one-to-one ke doktor presiden kan. Presiden nanti boleh tanya Puan Irene untuk kempen marketing. Boleh ke doktor? Tapi untuk dari segi staff tu, dapatkan staff yang kuat lah hangga. Tak perlu ramai. Carilah yang kalau boleh handle lebih daripada 5 orang, 6 orang, settle lah. Boleh doktor? Untuk bahagian marketing atau kempen ni, doktor nanti tanya dengan Tuan Fadil ataupun Coach Firdaus, boleh, tak ada masalah. Kalau nak dapat set one-to-one dengan trainer pun tak ada masalah. Nanti double check balik untuk presiden. Boleh doktor? Harap menjawab doktor. Berbaloi je kalau kita dah ready. Okay? Okay, faham doktor. Sekarang dah 6 hari bulan 7. Dah boleh buat dah ni. Sikit-sikit inform. Ataupun kumpulkan database dulu awal. Kita jumpa dekat Aeon Big ni. Contoh. Hai Cik Puan, Assalamualaikum. Hari tu pernah datang klinik Medinur kan? Klinik Dr. Nabila kan? So far macam mana? Okey ke? Kita ada buat kesihatan percuma ni. Klik database awal. Okey juga. Jumpa kat Aeon Big. Bagi nampak ramai. Boleh doktor? Contact lah pesakit-pesakit doktor sebelum ni. Okey, so seterusnya. Puan Rozaimi. Okey, Puan, saya bisnes Sadika. Okey. Apakah strategi untuk menaikkan gaji staf? Allah, salah soalan ni. Sekarang saya dah start buat promosi untuk tahun depan. Bagaimana cara nak tambah pendaftaran? Okey, Puan Rozaimi, dia kalau nak dapatkan naikkan gaji ni, dia banyak cara tapi
yelah kan, dia tak boleh suka-suka pula nak naik gaji kan. Dia kena ada KPI dia lah kan, yang dah perform barulah kita boleh nak naikkan gaji staff. Secara nak naikkan staff tu tanya staff nak naik gaji tak? Dia bukannya kita nak naik staff tu. Jadi kalau dia nak, semualah nak naik gaji kan. Tapi macam mana kita nak bagi tahu cara-cara untuk mereka supaya kita naikkan gaji mereka. Kita dah tentulah tak ada masalah untuk naikkan, tapi apa yang boleh dorang bagi dekat kita. Macam tu. Okey, Puan Zaimi, kalau untuk strategi menaikkan gaji staff ni, kena follow group coaching, mungkin ada bersama Tuan Haris ke, ataupun Tuan Fadil ke, ataupun Tuan Syafiq Supinah pun tak ada masalah. Ataupun Tuan Futzal, lebih sesuai dengan Tuan Futzal saya rasa. Naikkan gaji staff ni. Tapi strateginya untuk kita naikkan tu, kita kena bagi tahu, inform dengan team, dia orang kena capai KPI apa, perform apa, barulah kita boleh bagi kenaikan gaji ataupun kenaikan bonus sebagainya. Kalau tak nanti takkanlah diorang sebab dah lama patut naik gaji. Tak boleh. Dia tak boleh tahu. Elakkan untuk yang dah lama, makin lama makin naik gaji, tidak. Dia dah nanti jadi selesa orang lama tu. Orang lama akan macam kerap, tak apalah, stay lah lagi setahun naik gaji lagi. So kena ada KPI lah. Kalau tak nanti selesa dalam mau tim. Okay? Yang ni nanti kalau cari-cari lagi strategi tu, try tanya dengan Tuan Futzal ataupun Tuan Fadil. Okay? Nombor 2, sekarang saya dah start buat promosi untuk tahun depan. Bagaimana cara nak tambah pendaftaran? Okay, promo yuran ke Puan Rozaimi? 3. Strategi nak naikkan yuran bulanan dan yuran tahunan. Ni samalah ni. Kalau ikutkan promosi tu buat dekat mana Puan Rozaimi? Promosi tu dekat mana? Facebook ke? Social media mana letak? Ataupun buat dekat banting je? Nak tahu juga. TikTok, Facebook, Thread. Okey. Berbayar ke semua tu? Ataupun free cost marketing je Puan Rozaimi? Free. Okay, kalau free ni kan, sudah semestinya lah convert tu tidak tinggi. Jadi maybe try untuk naikkan TikTok tu, boleh buat ads. Cubalah buat, kalau FB mahal kan, Meta sekarang mahal kan. Buatlah dekat TikTok. Kalau Thread tu memang masih lagi free, saya rasa tak ada berbayar lagi. Cuba TikTok tu Puan Rozaimi untuk spend sikit, untuk nampakkan lagi orang. Kalau tak, bila free ni kena rajin tau Puan Rozaimi. Untuk dekat TikTok ni wajibnya memang buat, siapa boleh bantu saya? Saya tak nak bantulah. Kena buat berapa kali konten dalam satu hari? Komen. Cuba komen. 3. Betul Puan Zura, betul. Lagi? Ada lagi ke penambahan? Ke dah ada yang kena lebih advance? 9. Allah. 9 Tuan Isyad. Lain macam ni nak mengalahkan AI ni. 9 kali matilah. Okey, sepatutnya paling minimum 3. Tapi kalau nak buat 9 tu terpulang. Tapi konten kena berbeza lah. Jangan sama je. Okey, kalau selalunya orang nak buat konten ni senang je. Dia macam buat cerita. Part 1, part 2, part 3 boleh je. Okey, untuk Puan Rozaimi, kalau contoh, kalau free ni, sebolehnya kena buat rajin lah untuk naikkan view tu. Tapi view kita perlu convert, betul tak? Kita perlu convert. Jadi kita kena tahu audience kita. Jadi bila kita buat TikTok tu, dia akan target audience ni adalah ibu bapa. Sebab bukannya tadika tu duitnya pada anak-anak tadika, tak ada. Ibu bapa, apa yang ibu bapa perlukan Puan Rozaimi? Boleh ke? Dia kalau kempen-kempen ni Puan Rozaimi, kepakaran saya hanya takat tu je. Boleh tanya dengan Tuan Fadil ataupun GM kita kan, pukul 2 petang sesi dengan dia, ataupun Coach Firdaus untuk bahagian TikTok ni. Okey? Boleh ke insya-Allah Coach Firdaus besok ya, betul? Coach Firdaus dekat depan saya besok. Besok boleh tanya dengan Coach Firdaus Puan Rozaimi. Okey? Untuk strategi naikkan yuran bulanan dan yuran tahunan. Sekarang Puan Rozaimi kalau closing ataupun buka package tu secara depan-depan ataupun secara by WhatsApp. Saya nak tahu Puan Rozaimi. Dia beza tau nak closing tu. WhatsApp depan. Okey. Puan Rozaimi, cuba try call ibu bapa tu. Ibu tu atau bapa lah, tak kisahlah. Tapi selalunya ibu lah kan tadika ni.
Cuba try call ibu untuk yakinkan apa yang boleh. Sebab saya yakin dah pasti bila kita call, ibu kita lebih trust lah dengan kita. Puan Rozaimi pun dah lama kan bisnes tadika, cuma kadang kita tertinggal benda-benda yang macam remeh, kita WhatsApp kan, akhirnya ada orang tadika lain WhatsApp juga. Lepas tu orang tadika tu bagi jumpa depan-depan ngopi-ngopi. Dah kena close tempat lain. Jadi Puan Rozaimi try lah untuk call. Okay, untuk call dah boleh set appointment ke, atau prefer juga boleh buat Zoom untuk nampak muka depan-depan. Boleh ke Puan Rozaimi? Ini cara salah satu tackle hati ataupun emosi ibu tu. Boleh ke Puan Rozaimi? Puan Rozaimi sekarang cikgu akan adalah bahagian yang sama ataupun ada bahagian admin sales Puan Rozaimi? Puan Rozaimi, admin sales ada ke? Kalau boleh ada admin. Admin ni kena pandai bercakap lah. Kalau bahagian yang ni dia tak boleh yang yuran-yuran je. Dia kena orang yang boleh kutip hutang kan. Dia kena orang yang kena banyak bercakap. Dia tak kisah masalah admin ni, cuma orang sales yang lebih banyak bercakap lah. Tapi boleh, tak ada masalah untuk admin sales. Kalau tadika, taska semua ni lah. Education. Boleh ke? Tapi saya rasa dah lama kan admin Puan Rozaimi. Kalau orang lama ni dia masalahnya selesa Puan Rozaimi. Nanti dah becek balik cara skrip yang terbaru. Sebab cakap dengan dia, kalau tak nanti AI ganti awak. Takut kawan sekarang kan macam tu kan. Tak staff-staff sekarang ni, diorang rasa diorang terpaling kuat lah sekarang ni. Tak ada aku company tu, tak tahu cakap apa lah, tak boleh grow lah kan. Tak boleh. Cakap dengan dia, AI akan ganti. Bukanlah kita nak tanam sifat takut, tapi itu yang berlaku. Itu yang berlaku sekarang. Okay. Saya harap menjawab Puan Rozaimi. Untuk esok boleh tanya dengan Coach Braus bahagian TikTok. Okay. Okay, baik. Moga mudah urusan Puan Rozaimi. Okay, next. Tuan Rizal. Okay. Susah saya nak betulkan staff saya yang buat sales. Sales agak menurun. Saya bagi tahu follow up dan buat panggilan phone. Tapi staff bagi tahu takut rasa menekan-nekan customer pula. Takut hilang customer tu. Macam mana ya? Apa saya nak buat dengan staff bahagian sales ni? Siapa boleh tolong bantu Tuan Rizal? Siapa boleh bantu Tuan Rizal ni? Okay, saya nak tanya Tuan Rizal. Staff tu dah lama ke bahagian sales? Staff tu dah lama ke Tuan Rizal? Berapa tahun dia dalam dunia sales ni? Baru 1 tahun. Setahun. Sebelum ni dia orang sales juga ke Tuan Rizal? Betul doktor, betul. Orang sales juga. Sales apa tu? Kowe ke? Kuku ke? Nak tahu juga dia bahagian apa sales tu. Oh doktor, betul kan doktor? Dia kena buat. Tak buat, tak capai KPI, terminate lah kan? ID juga, okay. Tuan Rizal, kalau dalam dunia ID ni, saya nak tanya lah kan. So far kalau jumpa klien tu, prefer closing tu memang depan-depan lah Tuan Rizal, sebab kita nak suruh dia tengok kita punya design apa semua kan. Tapi sebelum tu kan dia orang memang datang ke office kita untuk survey-survey kan. Kalau bahagian yang tu, akan serah kepada admin dulu ke ataupun terus direct dengan tim sales? Tuan Rizal. Tuan Rizal. Tapis dengan admin baru ke tim sale. Inilah punca-puncanya yang kadang-kadang turn off ataupun terlepas pandang. Okey. Saya bagi tahu dengan Tuan Rizal, kalau klien ID ni betul admin tu okey, tak ada masalah dengan tapis dengan admin. Tapi kalau terus direct dengan tim sale lagi bagus Tuan Rizal. Sebab nanti dia akan ada 2 orang communication Tuan Rizal. Dan sebolehnya bukan Tuan Rizal lah yang akan menghandle ya. Nanti kalau tak jadi nego-nego harga. Okey Tuan Rizal, untuk dapat kalau staff tak nak buat sale, takut nak menekan-nekan, buat satu job scope yang betul untuk mereka faham apa yang perlu capai, apa yang tak perlu buat. Betul kata Dr. Amani tadi, kena jelas JD-nya. So yang pertama kali kena buat, Tuan Rizal kena update performance review dengan tim sale tu untuk job scope terbaru. Okay, job scope terbaru yang wajib
keluarkan log call, wajib call klien. Kalau dalam masa 3 bulan atau sebulan, selalunya kita buat 3 bulan je lah kan, ataupun sebulan kita tengok, kalau tak buat juga, maka akan ada keluar surat warning pertama. Selalu kita buat 3 bulan lah kan. KPI tak capai ni kita bagi tempoh lagi. Sebulan tak capai, tanya kenapa kan. Kita bantu. Oh tak cukup. Phone ni tak ada headphone lah Tuan Rizwan. Okey, kita belikan headphone. Nak material headphone boleh. Bulan kedua tak capai juga. Saya MC banyak kan. Itulah saya tak sempat nak call klien. Dia dah ada isu-isu yang tambahan-tambahan lain tu. Yang ketiga, tiba-tiba capai. Itu rezeki Tuan. Kekalkan, Tuan bagi tahu dengan dia. 3 bulan tak capai, kita terpaksa terminate lah. Warning pertama lah, warning pertama. Ataupun tunjuk surat tunjuk sebab. Tapi bagi saya, kalau bila baru 1 tahun ni, kita sempat lagi lah. Tak adalah terlalu lama sangat Tuan Rizal, tapi sebolehnya renew job scope untuk dia. Sebab kalau saya bagi tahu Tuan Rizal, mereka akan kekal untuk WhatsApp sahajalah. Dia tak follow up kan, tak nak buat panggilan, takut. Kenapa nak takut? Dah dia PM kita, dah dia dengan kita. Kenapa nak takut hilang customer tu? Bukan customer dia. Bagi tahu dengan dia KPI kena capai berapa, sales kena berapa, call berapa, itu wajib. Tuan Rizal. Tuan Rizal boleh je pergi check GPT untuk buat KPI terbaru, biar nanti tim baca. Dan dia kena tanda tangan lah. Dia kena tanda tangan. Dia kena akui yang benda tu. Dia kena kena setuju job scope ni. Ini yang terbaru untuk naikkan sales. Kalau tak Tuan Rizal akan stay lah. Sales makin turun lah. Kalau tak pun cakap dengan dia, Tuan Rizal boleh dapat lagi staff lain tak? Ramai ni Tuan Rizal buat dekat trade. Anda suka buat, anda suka bercakap, anda suka bonus, anda suka commission. Buat dekat trade tu. Cari lagi orang baru. Jangan risau Tuan Rizal, orang sales Tuan Rizal tak perlu bayar gaji, dia orang bayar gaji sendiri. Kebanyakannya tim sales ni basic dia rendah je. Dan kita plus commission dengan bonus lah kan. So jangan risau Tuan Rizal, cari lagi orang baru. Yang ni kalau tak capai KPI dia, minta maaf. Boleh Tuan Rizal, kena berani saya rasa Tuan Rizal baru lagi join, betul tak? So Tuan Rizal kena akui kalau kat sini di Funnel Evo bukannya nak membuang pekerja, tidak. Masing-masing nak cari makan, betul tak? Cuma kita tak nak simpan yang tak nak sama-sama, yang tak selari, yang tak align. Boleh ke Tuan Rizal? Jelas ke Tuan Rizal? Ada ke Tuan Rizal ni? Ke tiba-tiba dah terus pergi tukar job scope sekarang ke? Dengar Tuan Rizal? Saya harap Tuan Rizal jelas lah ni tak respon dah ni, mungkin terus buatlah tukar job scope tu. Habislah tim sale dia. Okay, so next. Soalan yang seterusnya. Baik. Dr. Ramadan. Okey, Dr. Ramadan. Assalamualaikum. Kini saya berdepan dengan pasar malam hari Isnin. Apa cara untuk naikkan sales? Pasar malam hari Isnin. Malam Doktor buka klinik sampai malam ke? Selalu klinik kan sampai pukul 6 je, 7 je. Dr. Ramadan. Ya, sampai malam. Okey, baik Tuan Rizal, jelas. Terima kasih Tuan Rizal. Buat Tuan Rizal, terus tukar. Sampai malam doktor. Okey. Sampai pukul 10 malam. Okey. Kalau nak naikkan sale, takkanlah kan. Siapa yang makan berminyak lebihan boleh datang ke klinik kita. Jangan lupa cek darah tinggi anda, cek kencing manis anda. Okey, sebenarnya bila ramai orang kat depan kita, kita kena buat banting lah. Ataupun doktor boleh buat setiap hari Isnin, ada buat rawatan percuma ke. Saya buang je lah. Tuan Rizal, sabar Tuan Rizal. Jangan buang dulu. Jangan buang dulu Tuan Rizal. Bagi wanita, kita kena pula kan. Okey, sambung balik. Doktor, boleh buat promo rawatan percuma ke, cek darah ke, boleh je. Tapi daripada pukul 7 sampai pukul 10 malam. Boleh ke Dr. Ramdan? Cuba try yang tu dulu doktor. Buat banting doktor, buat banting.
buat banting atau banner. Boleh ke doktor? Tapi pada pukul 8 malam sampai 10 malam saja. Perlu ke? Maksud doktor, doktor tadi tanya cara naikkan sales. Perlu ke? Buka booth. Oh, buka booth. Boleh? Perlu juga. Boleh? Boleh je dekat tepi tu kan. Depan klinik. Boleh je. Tak ada masalah pun. Biarlah orang pergi beli pasar malam kan. Tapi boleh je. Tak ada masalah. Cek darah ke yang titik dekat jari kita tu kan. Cik kencing manis ke. Kadang dia bawa mak-mak dia kan. Nenek-nenek datang nak beli ayam rangka. Kan? So boleh datang. Ni dah cek ke darah? Nak cek ke? Kita bagi percuma je. Boleh je. Dan waktu tu lah kalau tiba-tiba ada kesihatan dia ke apa ke. Kena jumpa doktor lah, datang klinik besok. Waktu tu apa promosi nak bagi? Bagi tahu kita bagi cek darah, cek kencing manis ke, cek darah tu macam kurang lah, cek kesihatan. Berat ke, BMI ke. Boleh je doktor, boleh saya tahu USP doktor klinik apa? Saya dah lupa nak tanya tadi, klinik GP ke? Insaf nak belanja kat pasar malam. GP, okey doktor, GP sekarang ni okey, boleh saya tahu apa keunikan specialist, doktor specialist apa GP? Kalau di Fahmi Budi kita kena double check. Saya rasa doktor baru lagi ke join ni? Saya tak pernah nampak doktor. Saya nak tahu sebab ada orang antenatal, ada orang sakit lutut, ada orang estetik. Dia ada speciality lagi. Okey, so GP lah. Doktor baru lagi kan. Nanti kalau ada kelas yang advanced marketing mastery, doktor kena double check balik doktor punya USP. Unique selling proposition. So doktor kena tahu keunikan doktor punya klinik. Jadi kita boleh target contoh doktor bahagian pediatrik ataupun kanak-kanak. So kita target audience kanak-kanak je yang bawa ke pasar malam tu kan. Adik nak cek kan nanti ibu-ibu datang lah. Rupanya anak ada lebih gula, anak ada masalah jantung laju. So bila macam gitu, bila cek suruh dia datang ke klinik esoknya. Tapi maksudnya Selasa pagi doktor akan ramai pesakit lah. Faham tak doktor? Baru nak try cucuk menjual. Boleh je. Tak kisah doktor. Tapi doktor kena tengok audience doktor. Doktor kat mana klinik? Pasar malam tu kat mana doktor? Cik Mur. Cik Mur kat mana Coach Firdaus? Cik Mur. Oh, Perak. Perak Ate. Perak. Koma. Okey. Try lah doktor. Try untuk buat pukul 8 sampai pukul 10 malam saja. Promo tu dekat booth depan. Kalau dia ada masalah, kawasan kampung. Okey. Bila kawasan kampung ni ramai orang tua-tua lah doktor. Ramai orang tua-tua. Jadi kita dah check balik pasar malam hari Isnin tu. Siapa yang ramai datang? Adakah orang yang muda-muda, yang tua-tua, yang remaja-remaja? Kena double check balik lah. Tapi kena ready lah. Kalau dah malam tu kita buat bagi tahu besok jumpa kat klinik. So ready lah. Takkanlah kat klinik percuma lagi kan. So ni harga pun takut. Doktor, selalu doktor belajar. Doktor baru masuk ke? Betul ke? Saya rasa tak pernah nampak Dr. Ramdan ni. Dia kalau baru masuk ni memang banyak soalan dia. Betul ke doktor? Baru ke? Saya tak pernah nampak nama doktor. Bentar ya. Bulan 5 tahun ni. Oh, baru 2 bulan. Dr. Ramdan ada join kelas kita yang Advanced Marketing Mastery ke? Ataupun doktor, kalau nak belajar yang bahagian ni kan doktor, database ada simpan tak doktor? Selama buka klinik, mestilah ada kan doktor? Mestilah ada database pesakit. Kalau ada doktor, ready masuk ke dalam Excel, nama, nombor telefon, email. Pada tak salah saya 20, berapa bulan ni kelas launching? Siapa tahu kelas launching berapa hari bulan?
Siapa yang aware dekat dalam jadual dia? Siapa boleh tolong saya? Kelas launching AMM chapter 4. Siapa boleh bagi tahu saya? Bila? Siapa yang boleh bagi tahu saya? Saya pula banyak jadual. Chapter 3. Chapter 10. Okey. 10-11 Julai ada lagi. Okey, 10-11 Julai kita ada bahagian marketing tu bersama dengan Coach Kimi dan Coach Daniel. Boleh datang yang tu, Doktor, untuk bahagian kempen-kempen marketing ni. Lupa saya perasan student. Sila hadir kelas pada 10 dan 11 Julai. Boleh ya? 10-11 Julai. Saya double check balik. Okey, 10-11 Julai secara Zoom. 2 hari wajib ya. Yang ni kita akan belajar, tak salah saya, meta strategi. Meta. Facebook, Instagram semua. Okey. So, tolong masuk. Ni untuk bahagian yang marketing. Okey, kempen marketing. Sila masuk kelas ni. Dan harap doktor menjawab, doktor. Try lah buat dulu pukul 8 sampai pukul 10 tu. Rawatan percuma. Dan besok pagi kalau contoh dia memang ada masalah kesihatan, sila datang klinik esok. Set log appointment teruslah, doktor. Boleh, doktor? Thanks. Okay, welcome. Okay, kejap. Saya nak atas balik. Ada lagi ke soalan tadi yang tertinggal? Sebentar. Oh, saya tertinggal soalan Tuan Bashir. Macam mana nak buat opening dan closing secara sistematik? Oh. Hardware kan Tuan Bashir? Hardware kan? Tuan banyak B2B ke B2C ya klien? Tuan Bashir? Saya lupa nak tanya dia tu. Tuan Bashir kena tahu tau bila kita nak buat opening ke, bila kita nak tahu kita punya, kita kena kenal audience kita. B2C. So tuan kena cari, kena buat kempen lah. Yang pertama tuan kena buat kempen. Sistem opening ni tuan kena ada SOP. SOP dia. So SOP yang pertama, okey. Contoh kalau saya boleh bagi kat sini, tuan kena ada checklist lah pagi tu. Tuan kena double check balik tuan punya barang-barang semualah. Susun mengikut high demand. Contoh saya boleh bagi tahu tuan, kalau contoh paling banyak yang orang beli dekat tuan hardware, apa dia? Apa barang, apa pasir yang paling high demand? Apa tools yang paling high demand? Barang pipe dengan simen. Okey. So kalau barang pipe dengan simen tu kena letak paling depan lah. Kena letak paling depan. High demand. Okey, kena susun cantik high demand paling depan, dan dekat harga boleh letak harga, tetapi letak harga asal dan potong biar nampak harganya jatuh turun. Boleh ke Tuan Bashir? Contohnya lah, contoh berapa harga simen Tuan Bashir? Kalau ikutkan satu simen tu. Kalau dah masuk hardware ni. RM23, betul ke? Kedua RM230. RM23, okey. So harga asal tuan letaklah dalam RM49 untuk dua. Tapi kita bagi RM20, RM30 contoh. Ataupun terhadlah siapa yang cepat dia dapat. Kalau contoh Tuan Bashir nak buat apa-apa harga, kena letak harga asal ataupun buat combo lah. Combo pun okey untuk opening, Tuan Bashir. Bagi high demand tau. Tapi high demand ni fast ni lah. Fast moving. Tapi kalau double check balik, kita kena tengok kita punya susun barang tu. Kena cantik lah. Opening untuk duit dalam cashier. Untuk dalam cashier. Maksudnya tuan nak cash macam tu ke? Memang betul lah tuan. Memang kita akan masuk dalam cashier. Memang masuk dalam cashier pun. Maksudnya tuan nak cash ke? Tuan nak cash ke? Kalau contoh nak bayar QR macam mana tuan? Tuan, macam mana? Opening untuk duit dalam cashier. Contoh macam setiap hari. Okey.
Hmm. Opening RM400. Cash. Opening RM400. Cash. Oh, maksudnya Tuan Bashir nak kita bagi tahu yang cara untuk duit tu ke? Ada? Macam mana nak suruh staff handle? Oh, Tuan Bashir, ini bukan kelas saya ni Tuan Bashir. Ni kena kelas Madam Fika untuk akaun ni. Ni akaun Tuan Bashir. Oh, saya ingatkan bahagian macam mana nak buat opening. Buat launching. Tapi Tuan Bashir boleh je tanya dengan direct dengan tim CSC. Tuan Bashir yang jaga Miss Nasuha atau Puan Ila. Nanti PM mereka bagi tahu macam mana kita nak buat opening cash tu. Sebab kalau tak saya tak boleh jawab bahagian ni. Dia kena double check balik dengan bahagian account. Nak suruh staff handle lah. Staff boleh je handle tu. Okey, baik. Okey. Itulah saya macam fikir, launching ke? Rupanya opening untuk duit. Maksudnya permulaan lah, modal lah, macam tu lah. Betul ke? Nanti kalau tu dah bercek balik dengan Medifika. Medifika tak salah saya hari Rabu. Hari Rabu. Okey, hari Rabu. Ataupun boleh je screenshot yang ni direct dengan tim CSC minta bantuan. Okey? Okey, so seterusnya. DRE. Ni siapa ya? Dre. Salam Puan, step pertama nak bina tim sales. Daripada inexperienced staff atau memang perlu orang spesifik handle sale? Okey, siapa Dre ni, boleh saya tahu tak? Saya nak tahu juga siapa Dre. Kesian lambat saya menjawab, minta maaf lah. Hari Isnin. Siapa Dre? DRE buat bisnes apa, saya nak tahu juga bisnes apa ni. Dre. Siapa boleh saya tahu siapa Dre? Kalau tak saya menjawab je lah. Okey, sebenarnya untuk pengambilan pekerja, lagi-lagi tim sales ni, sebenarnya lebih baik orang yang ada pengalaman. Okey, dia tak ada masalah untuk yang pengalaman, tak berpengalaman. Tapi bila yang pengalaman ni, insya-Allah lah kita tak adalah lebih cepatlah kan. Dan kita pun tak perlu nak bagi dia orang training ke apa ke kan. Sebab bagi apa je kau boleh jual dik. Macam tu kan, kau boleh staff ni memang padu, apa benda, produk ke servis dia boleh jual. Tapi kalau contoh untuk yang tak ada experience ni, mungkin dia akan ada ketakutan. Tapi dia boleh bercakap. Okey, kalau yang macam tu boleh dipupuk lah, boleh ditrain. Tapi kalau nak cepat untuk bahagian sales, kena memang yang berpengalaman lah. Berpengalaman. So, bagi saya pengalaman penting. Tapi kalau contoh dapat staff tapi staff tu banyak bercakap dan okey lah, dia boleh convince orang, boleh influence orang. Kita try untuk dalam masa 3 bulan. 3 bulan ataupun sebulan bagi KPI dengan dia, boleh tak dia buat closing dalam masa sebulan ataupun 2 bulan. Kalau contoh dia boleh, kiranya dia okey lah. Maksudnya tak semestinya yang berpengalaman tapi tak berpengalaman tapi dia berani. Dia orang tim sini kena dua je. Dia kena pandai convince dan berani. Dia kalau tak berani, yang macam tadi tu Rizal punya tim tak beranilah, apalah. Oh lah, macam mana tu? Tak boleh, dia kena ada orang yang berani lah. Berani tu pun penting juga. Tapi jangan terlalu berani lah. Berani biar ada data. Biar ada fakta. Okay? Soalan saya, bagi saya memang perlu ada orang yang experience. Yang tak experience pun boleh, tak ada masalah. Step pertama, kalau nak bina team sale yang memang contoh tuan atau puan, saya tak pasti ni, ada company nak dapatkan staff team sale. Yelah, sayap kita kiri kanan kena ada sales dan marketing kan. Dalam kapal terbang kita ni, kita nak ambil orang sales. Tapi orang sales yang tak ada experience memang akan slow lah. Kena cari yang experience. Experience kalau sales ni
Banyak je macam co-way, takaful yang boleh bercakap, boleh convince orang, property. So bagi saya, kalau nak mula memang kena ada orang yang experience. Okay. Dan barulah nanti dia cari sendiri tim dia untuk bahagian yang untuk bina tim pula lah. Biar dia pula cari bina tim. Bukan tuan. Sebab apa? Kadang kita cari pekerja, kita nak combinekan dia punya jiwa dengan jiwa dia ni. So dia akan berbeza. Biar dia bina tim dia sendiri. Biar dia cari, biar dia hire pula. Kalau tu dia dah jadi bahagian leader atau supervisor lah. Ni Dre ni, saya harap menjawab lah Dre ya. Saya tak tahu ni. Okay. So, seterusnya. Porozami, Puan, cara nak buat launching macam mana ya? Porozami akan belajar nanti kelas bahagian launching ni. Ini bukan kepakaran saya, tapi saya boleh cakap dia ada banyak method. Method pertama, media massa dia, audience dia, kena double check balik. Tapi kalau nak buat launching ni akan ada kelas, tapi sebelum nak kelas yang chapter 4 tu ada chapter 3 dulu. Chapter 3 dengan Coach Kimi dengan Coach Daniel. Harap pergi kelas yang tu dulu. Secara online, secara Zoom. Boleh Tuan Rozaimi? Puan Rozaimi? Sebab Puan Rozaimi kena double check balik konten Puan Rozaimi lah yang TikTok tu. Besok tanya Coach Firdaus, okay? Okay, Assalamualaikum Puan Faisha. Hai, saya Azrina Dadika juga nak tanya untuk closing for registration. Yang mana lebih elok, buat online briefing beramai-ramai atau layan seorang demi seorang minta parents datang ke tadika by appointment? Closing for registration, yang mana lebih elok? Buat online briefing beramai-ramai atau layan seorang demi seorang minta parents datang ke tadika by appointment? Okay, dia bagi saya kita kena asingkan kot. Kalau contoh yang online briefing ni selalunya yang ibu bapa yang tak ada masa kan. Minta tanya, kita buat 2 lah, kita buat 2 atau 3 method. Puan Zian ada kat dalam. So maybe tanya dulu ibu bapa prefer online ke prefer depan-depan. Kalau dia kata online, okay, tick online. So tengoklah kalau dalam 10 nak online, kita buat online dulu untuk 10 orang tu. Kita buat dulu 10 orang tu. Yang nak minta jumpa depan-depan tu, okey. Tapi kita kena bergantung appointment dia pula, betul tak? Kita ada je masa, tapi dia, ibu bapa ni. So kita kena double check balik. Ataupun buat poll lah, buat poll kan. Ibu-ibu, ayah-ayah, anda ada masa ke free untuk sesi kita atau anda prefer untuk online? Boleh buat Zoom, tak ada masalah. Dan contoh lepas Zoom tu kan ada yang tak ambil, ada yang ambil kan. Yang tak ambil tu baru kita boleh one to one. Boleh juga macam tu, jimat masa Puan Azian. Boleh ke Puan Azian? Tiba-tiba dalam online tu dia kata nanti saya fikir dulu. Saya tengoklah macam mana sebab jauh juga dia nak pergi tempat kerja contohlah kan dalam online Zoom meeting tu. Boleh panggil dia untuk one to one. Kita cuba bantu selesai masalah dia. So online dulu, tapi buat poll lah dulu kan. Mana tahu sekarang ibu bapa, yelah kita banyak kes-kes yang mungkin akan menakutkan kita dengan keadaan sekarang ni kan. Sebab kebanyakannya bila kita pekerja yang tangkap muat ataupun pekerja yang belum ada, bukanlah perlu naluri ibu pun, tapi naluri empati, simpati tu kena ada tau. Tu yang kadang-kadang banyak kes-kes macam ni. Jadi ibu bapa perlukan one to one. Kan? Yang tu kalau ada yang macam gitu, tengoklah poll kita macam mana Puan Azian. Boleh ke? Tak kisahlah Puan Azian je, siapa-siapa yang nak buat closing ataupun apa semua, minta tanya ibu bapa yang pendorang nak. Jangan ikut cara kita. Kita ni nak bagi servis kan, kita kena tahu pain dia. Apa yang memang begitu cabarlah dengan dia punya kehidupan sekarang ni kan, dengan nak hantar anak pergi tadika, dengan yuran apa semua. Kita kena tanya isu semasa diorang. Kalau diorang prefer untuk online, minta maaf saya tak boleh tinggalkan kerja. Kita online boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Dan kalau contoh dalam Zoom tu tak jadi, ada beberapa orang yang tak ambil, boleh follow up secara one to one. Boleh ya? Dengar ke usahawan owner bisnes tadika dan taska? Faham, buat poll dulu option for online briefing and appointment, follow up secara, ya betul. Follow up secara one to one ni bila dia orang tak jadilah dalam kita punya Zoom tu. Mungkin tak ada masa ke, tak sempat ke, nak payment sekarang tak sempat ke, boleh follow up kemudian. Tapi ingat, bila dia orang bayar dekat Zoom kita akan dapat promo ke, rebate lain ke. Kita nak push factor kena ada. Okey Puan Azian, jelas ya?
Jelas. Kalau saya terlalu laju, saya minta maaf saya memang kau cakap laju sangat. Tu kadang-kadang macam train tak berhenti, macam MRT tu jalan je. Tapi MRT sekarang dah memang slow lah, saya pun tak tahu kenapa. Okey, saya rasa tak ada soalan dah, dekat pukul 12 dah. Masukkan push factor, betul. Kalau bayar lot sekarang untuk anak akan dapat, yelah kalau breakfast kesian pula anak-anak ni tak dapat. Mungkin ekstra buah ke, dessert ke, tak kisahlah kan. Ataupun kalau tadika puan sekarang ada bahagian yang membaca ke, bahasa Cina ke kan, terpulang lah. Dia dapat ekstra kelas ke kan. Okay. So saya rasa dah tak ada soalan dah. Saya harap menjawab. Dia kalau bahagian kempen, launching, marketing semua tu tolong masuk kelas pada 10 dan 11 Julai. Okay. 10 dan 11 Julai ni bahagian meta. Boleh tanya Coach Kimi, Coach saya nak buat iklan berbayar tapi tengah mahal. Macam mana saya nak naikkan saya punya convert saya tak nak PNL saya terlalu merah. Contoh. Okay, saya rasa itu sahaja. Yang datang, yang baik semua datang daripada Allah, yang buruk tu daripada saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf jika ada tersalah kata.